Sila bakal teks berikut dan jawab soalan-soalan yang dinerangkan. 1. Nyatakan 2 ayat pola dasar FM plus FK. Ambil seorang yang rajin. 2. Ningkatkan 1 ayat pola ayat dasar FM plus FA. Dia suka membantu orang lain. 3. Berikan 8 perkataan yang tergolong dalam kata terbilang. Kapal, permuda, tupai, jendela. 8. Nyatakan selamat bagi perkataan sebut. Semanin bagi perkataan sebutkan 10. Kebutuhan nali maka wang berkeluar dalam perkataan bahasa Melayu. 1,182,492 ringgit 74 sen. 1,282,492 ringgit 74 sen. 74,093 ringgit and 5 cent. 74,093 ringgit 85 sen. 6,999 ringgit. 6,999 ringgit. Bagaimana Anda mengisi masa Anda pada waktu lapang? Pada masa lapang, saya pergi membeli bola tenis rakan-rakan. Aku menyanyi, aku mendengar musik bersendian di dalam bilik saya. Apakah makanan kesukaan Anda? Mengapa Anda suka makanan tersebut? Makanan kemakan saya ialah hamburger. Saya suka hamburger kerana ia mempunyai banyak khasiat, mudah dibuat dan rasa sangat sedap. Berdasarkan gambar berikut, bina 3 ayat lengkap yang berkaitan dengan ya. 1. Angka perpuluhan itu sedang mengikuti pikiran di bawah pai air di dapur. 2. Seorang lelaki tua sedang minum air sambil bersama dengan isterinya di meja. 3. Wanita beruniform kudu sedang memasak di dapur. Perhatikan tempat perkutan kegemaran Anda. Hai semua, selamat pagi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang tempat perkutan kerma keru itu perlu gulang. Gulang adalah sebuah paku kasih sangat dapat dengan laku, jadi ia tidak akan terlalu pedas pada musik panas. Apabila Anda melangkah ke sini, Anda boleh pergi ke pantai. Terdapat juta banyak kedai makanan ringan, makanan similar
tempatan dan banyak permutaan jalan di Gulang Yu. Dalam kes ini akan membukakan Anda berat senang sakti dan selasa melupakan masalah dalam hidup. Gulang Wu salah menari saya nak mengikut ke sana lain kali. Terima kasih.